Ini kiriman email yang saya terima. Dan ini merupakan kiriman email dari sebuah kumpulan paranormal yang telah pun menghantarkan pengalaman mereka. Dan mereka ada kata-kata nasihat kepada kumpulan paranormal yang lain. Nama kumpulannya PCH. Katanya di sini nama kumpulannya PCH, Pencari Hantu. Dan kata kumpulan pencari hantu ini, pengalaman yang ingin diketengahkan ini adalah satu peristiwa yang cukup menakutkan. Mereka telah pun membuat satu penyelidikan tentang salah sebuah kawasan di Singapura. Dan kawasan yang dimaksudkan adalah sebuah taman yang terletak di kawasan Pasir Ris. Taman itu, kata PCH, adalah sebuah taman ataupun sebuah tempat yang dikenali sebagai swarm. Di sana ramai juga penampakan. Ada juga yang kena gangguan bila berada di dalam kawasan yang seram itu. Kiriman daripada kumpulan ini bukan individu tetapi menggunakan nama kumpulan PCH Pencari Hantu, menyeru kepada semua kumpulan-kumpulan paranormal yang lain kalau masih ingin teruskan perjuangan untuk mengesan penduduk ketiga dalam dunia ini, iaitu bukan manusia. Inilah yang dialaminya ketika berada di kawasan Pasir Ris pada tanggal ni ada tarikh semua Dikatakan di sini pengalaman yang dialami berlaku pada tanggal 14 Julai yang lalu tahun 2011. 14 Julai yang lalu tahun 2011. Tidak kirimkan tarikhnya hari apa, mungkin hari Isnin, mungkin hari Selasa. Tapi kata kumpulan PCH, mereka seramai 5 orang telah pun pergi ke tapak yang dimaksudkan. Bila sampai di sana sekitar pukul 11.30 malam. Dan katanya kumpulan ini, kami pun meletakkan satu kenderaan yang dipandu oleh salah seorang daripada anggota kami. Sampai di tempat letak kereta, kami pun keluar dan membawa beberapa alat untuk mengesan pergerakan-pergerakan tertentu, mengesan kewujudan makhluk-makhluk tertentu di kawasan swarm di Pasir Ris Park. Para pendengar Ria 897, dalam misi ini mereka mempunyai beberapa teknik untuk mengesan, dan antaranya adalah salah seorang anggota harus masuk ke dalam secara bergile-gile. Satu akan masuk dahulu seorang diri, kemudian diberi masa lat lebih kurang 15 minit, seorang lagi akan masuk, lat 15 minit, seorang lagi akan masuk, dan begitulah mereka harus jalan, tidak boleh bertemu ataupun bertembung antara satu sama yang lain. Untuk pusingan yang pertama, kata PCH, kami pusing Gisi, dan sampailah kami keluar di satu lagi jalan keluar dekat swarm. Apabila berada di sana, semua keluar dengan tidak mendapat apa-apa data. Kami semua rasa hampa. Kami lakukan sekali lagi. Waktu itu 11.50 malam pada pusingan yang pertama. Setelah kami berehat, makan, dan salah seorang daripada anggota kami, kata kumpulan ini, telah pun memberi saranan. Apa kata? Kalau dia masuk dan lain semua jangan ikut. Saya pada mulanya, kata pengirim email ini, tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh teman saya. Oleh kerana kami inginkan bukti, kami benarkan dia masuk ke dalam. Casey, dengan satu syarat. Bila dia masuk ke dalam, dia harus menggunakan walkie-talkie yang kami ada siapkan. Bukan banyaklah, hanya kami bawa 3 set sahaja. Jadi dia akan memegang walkie-talkie sentiasa dalam mood di mana kami akan dengar apa yang berlaku di dalamnya. Jadi Casey, bila dia berada di dalam, kami dengar dia bergerak, bernafas, sebab walkie-talkie itu diletakkan betul-betul di bawah lehernya. Ada satu device strap yang khususnya diletakkan di sana. Bila berada di dalam, teman saya ni seolah-olah bernafas dengan kuat. Yalah, masuk dalam keseorangan memang cukup menyeramkan. Dan bila berada di dalam juga, teman saya telah pun berhenti. Tiba-tiba dengar dia istighfar. Kami tidak boleh berkomunikasi dengan dia sebab walkie-talkie ini merupakan one way communication.
Kalau seseorang menekan butang di sana untuk bercakap, yang di sini tidak boleh bercakap, hanya boleh mendengar. Telefon bimbitnya tidak dibawa bersama, hanya walkie-talkie dan juga kamera mengesan di waktu malam. Setelah lebih kurang Casey dia berada di dalam 20 minit, saya dengan teman-teman yang lain dengar dengan jelas bunyi suara wanita mengilai di kawasan Pasir Ris Park. Saya dengan teman-teman saya cuba beberapa kali hubungi dia, tetapi dia masih tidak lepaskan tekanan pada walkie-talkie tersebut. Sampailah kami semua berempat yang lain masuk ke dalam untuk mengejar dia dari belakang. Yang hairannya Casey, sebenarnya teman saya dah keluar. Dia ada pun dalam pusingan nak masuk ke pintu yang dia masuk awal tadi, di mana kami sedang menunggu. Yang kami dengar tak tahu apa benda yang ada dalam walkie-talkie kami. Masuk dalam, salah seorang teman saya ternampak sesuatu cekak yang duduk di atas pokok. Kami semua lintang pukang lari Casey. Bila berada di luar, dipendekkan cerita, teman saya yang wanita ni terkena rasukan. Terkena rasukan sampaikan tidak boleh dikawal. Terpaksa kami panggil salah seorang pakar yang kami kenal untuk datang dan berubat di tempat kejadian. Pakar itu memarahi kami kerana memasuki, mencerobohi tempat yang tak sepatutnya kami masuk pada waktu malam dengan niat yang lain. Benda itu memang tidak suka. Jadi sebab itulah salah seorang anggota wanita kami telah pun dirasuk. Dan di sini saya ingin mengingatkan pada semua supaya berhati-hati. Kepada semua kumpulan-kumpulan paranormal, berhati-hati ketika melangkahkan kaki. Terima kasih dan selamat tengah malam.